Ini yang dah irregular stool, tak baik sehari-hari, dah mula lekat-lekat kan. So usus kita akan berada toxic bila kita tak bayar besar dengan betul. Nampak? So sampai jadi kanser, macam mana kita tengok untuk usus orang yang kanser. Ini orang yang selang-selang bayar besar. Ini yang dah ada parasit, maksudnya orang kecil manis, orang sakit joint tu dia ada. Nampak? Kita tak rasa, tapi dalam usus kita ni dah ada benda-benda macam ni. Ini lawan dia probiotik kan? Bakteria baik kan lawan dia. Makan satu kotak satu hari, mesti baik punya. Okay, ini yang dah ada parasit tadi dia kata. Ini ada kandidas ni macam kulat. Yang kalau you nak tahu dekat mulut tu yang betul-betul yang sakit teruk-teruk tu yang ada putih-putih tu. So ini yang dah ada polip. Ini different person lah. Nampak? So you nak sihat, kena settlekan usus dengan 5 set yang tadi ni, yang kat atas ni. So ini tengok breast cancer, chronic constipation, sembelit yang kronik. Tengok rupanya you pergi kemo, kalau dia tak urus macam mana nak baik? Ini kena urus dulu. Ini berapa lek tu bayi nak masuk ni? Satu hari berapa? Kalau nak pergi korek-korek tu muntah ni kan? Tapi terpaksa sebab dia nak sihat. Itulah, you kena settle perkara ini. Tak kisah you sakit apa, nak sihat, nak bebas sebab you kena settle problem ni. Okay, so kalau you tak settle, liver you akan problem day to day. So liver you akan bertukar stages. Dan akhirnya, so masalah kanser tu akan timbul lah. So nak recover part ni, kalau you ada problem, you kena makan linzi. Kalau kurang, minum kopi. Tengoklah stages you macam mana. So you kena pilih the best for yourself.